Ramai yang tertunggu-tunggu kan filem ni. Filem Gayung 2. Filem yang diangkat daripada kisah yang berlaku kepada seorang tokoh seni silat gayung Malaysia iaitu Datuk Mio Abdul Rahman. So filem Gayung 2 sequel daripada filem Gayung yang pertama. Kisah tentang Datuk Mio Abdul Rahman ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Mio yang sekarang bekerja sebagai anggota polis dekat Singapura. So masa ni penjajahan Jepun dekat tanah Melayu dah pun berakhir. Tapi Mio sekarang berdepan dengan satu lagi cabaran hebat. Pada awalnya dia cuba nak menyiasat seorang anggota polis yang bermasalah lah. Tapi siasatan ni membawa kepada satu sedikit candu. Dan siasatan ni bukan saja bagi kesan kepada Mio dan anggota-anggota polis ni, tapi juga kepada keluarga Mio. So dapatkah Mio gunakan ability dia sebagai seorang pesilat untuk menjatuhkan sindiket ni? Korang kena tengok sendiri filem Gayung 2. So filem yang dilakonkan oleh Beto Kushairi yang melakonkan watak sebagai Mio Abdul Rahman ataupun Cikgu Mio. Dan dalam filem ni juga ada Nabila Huda, Syafina Swib dan ramai pelakon-pelakon hebat yang lain. So adakah filem Gayung 2 ni lebih baik daripada filem pertama? Filem yang baru je keluar tahun lepas. Jawapannya yes, lebih baik lagi. So kalau filem pertama dulu dia lebih berkisahkan pasal perjalanan awal Mio Abdul Rahman ni, dan dalam filem kedua ni dia tak tekankan sangat kepada introduction pasal Mio Abdul Rahman. Dia lebih tekankan kepada konflik yang berlaku dalam filem yang kedua ni. Dan yes, bagi aku konflik tu sangat tegang, sangat bagi kesan. Dan kalau korang dah layan Gayung yang pertama, Gayung kedua ni akan bagi kesan dari sudut emosi bagi aku. Ada part dalam filem ni yang aku tak jangka aku boleh menangis. Lakonan pelakon-pelakon Beto Kushairi, Nabila Huda, Syafina Swib, semuanya memang kau-kau. Walaupun tak banyak sangat part yang aku boleh cakap bermain dengan emosi ni. Sekali dia bagi geram, betul-betul dia bagi. Sekali dia bagi sedih, betul-betul dia bagi. Dan lakonan pelakon-pelakon pun main peranan yang sangat-sangat besar untuk bagi impact emosi yang sangat kuat untuk filem ni. Dan satu lagi benda yang aku patut puji pasal filem ni adalah koreografi dia, mainan kamera dia. Rasa macam tengok filem Ip Man, filem-filem action daripada Hong Kong. Kamera dia tak adalah shaky sangat, tapi still boleh bagi viewing angle yang nice, yang intense untuk kita sebagai penonton yang tonton filem Gayung 2 ni. Filem ni yes memang penuh dengan aksi, tapi aku rasa macam sekejap gila mat. Tahu-tahu dah nak habis dah. Dan konflik untuk filem ni pun straightforward je. Korang tak akan pening kepala punya. Dan filem Gayung 2 ni akan mula ditayangkan dekat program bermula 9 April 2026. Dan macam biasa rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi tonton filem Gayung 2 9 April 2026 nanti? Cuba komen kat bawah. Nyaman.